Assalamualaikum. Bertemu lagi kita. Saya Syaimah dan saya Uzma. Pada episod kali ini, kami akan membawa anda ke kamp Wataniah Susu Tembeling Jerantut. Agaknya apa yang berlaku di sini, Syaimah? Untuk pengenal Uzma dan penonton semua, kita berada di sini bagi membuat liputan kamp kepimpinan pengawas dan kelab pencegahan jenayah peringkat daerah Jerantut 2025. Oh, okey. Jom kita saksikan. Selepas sesi pendaftaran, peserta diberi taklimat penginapan oleh komander. Dan juga barisan jurulatih yang lain. Nanti. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hasil yang cikgu harapkan bagi murid sekolah cikgu yang menyertai kamp ini? Hasil yang saya harapkan murid-murid, bukan sahaja murid daripada sekolah cikgu, juga kepada semua murid-murid yang menyertai kamp pengawas ini, agar dapat segala ilmu yang berkaitan dengan bagaimana cara memimpin, bagaimana menjadi ketua yang baik, bagaimana nak mendidik diri sebagai seorang murid yang ada berdisiplin. Berdisiplin, insyaAllah, sebab murid-murid yang dilatih, yang dibimbing menjadi murid-murid yang pandai, yang cerdik, yang baik, yang berdisiplin. Dan dengan itu murid-murid ini akan menjadi akan mendapat kejayaan dalam semua bidang yang diceburi, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sasaran tuan untuk kamp kepimpinan ini? Okey, sasaran kita sepanjang kursus ini dan hingga dia berakhir, kita ingin melahirkan seorang pemimpin muda di kalangan pelajar di peringkat sekolah agar mereka dapat mengetuai ataupun mengendalikan kepimpinan di sesebuah sekolah. Terima kasih tuan. Sama. Saya harap saya dapat mempelajari dan mengajar kawan-kawan saya di sekolah sebagai saya ketua murid dan menjadikan saya contoh di sekolah. Terima kasih. Sama. Saya berharap saya dapat jadi pemimpin yang baik dan saya berharap saya dapat menjadi contoh untuk rakan-rakan saya. Terima kasih. Sama. Selepas taklimat berprogram, peserta dibawa mengenali kawasan sekitar kamp. Kemudian, peserta akan makan tengah hari dan solat. Aktiviti seterusnya akan bermula jam 2.30 petang. Wow, menarik bukan aktiviti pada hari ini? Ya Uzma. Sekian saja dari kami dari TV PSS SKBJ Gemilang.